dia ada sebut aurat. Ni sayyidul istighfar. Nah, waktu kau besar dah kalau boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nah dulu ni. Nah kita lepas dah. Cuma kita murojaah sikit klik belakang. Waktu tu besar dah tu. Nah, kenapa Nabi kata siapa-siapa dia baca sayyidul istighfar, baca waktu pagi, nah baca di siang hari, dia tidak akan mati pada hari itu melainkan dia mati dalam iman. Kalau dia baca malam, dia tidak akan mati pada malam itu melainkan dia mati dalam iman. Bukan orang itu tak mati tak, tapi kalau mati dalam iman. Nah, sebab kita ni kena mati belakang. Ada orang tak mati. Sebab tu kata mati belakang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernafas nyawa ni mati belaka, akan temu merasa dengan mati belaka. Tiap-tiap orang kena mati, cuma lama banget. Nah, lepas pada mati innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, pada modal catat tukai. Lepas pada mati, kita mati ni nak pergi klik terima balasan, ujur. Nah, ajr ni upah, ngupah balasan di hari akhirat. Sebab tu siapa dia buat kerja banyak boleh ngupah banyak. Nah, atau lepas dah mati, nah siapa dia nak ngupah banyak, mati banyak. Nah, nak siapa dia nak ngupah banyak, mati banyak. Sebab tu kita tak takut dengan mati. Kamu mihak kita ni, kita takut mati kerana kita ni tak tahu dah kata bekas tak ada. Habis tu banyak mati tu. Demo hak mati, suka mati, tak ada takut mati kerana demo buat amal banyak. Nah, tu doa. Kalau baca tu mudah-mudahan kita mati dalam iman. Nah, bukan mati dalam imam. Imam ni mati dalam tu tam-tam itu iman. Nah, kalau mati dalam iman tu, nah iman kita yakin kepada Allah. Tu baca tu. Kerana faedah tu sebut. Bapa boleh kata saya diamalkan beberapa aurat ini kerana faedahnya. Kita reti kata faedah. Kalau kita kecek kon prayo. Nah, faedahnya amat besar. Nah, amat besar. Kita kecek amat besar ni besar sangat. Besar sungguh. Nah, besar dan mewajibkan yang mengamalkan dia husnul khatimah. Nah, wajib dengan sebab janji, bukan ada pasal Tuhan dak. Nah, bukan ada pasal Nabi dak. Kerana Nabi dak berjanji kata siapa-siapa dia baca doa ni, nah orang ni akan mati dengan husnul khatimah. Nah, dan sebab janji Nabi aridi daripada Nabi. Apabila Nabi sebut kata janji kata husnul khatimah, tu dia panggil wajib dengan sebab berjanji. Nah, adapun kita nak pasal Tuhan kan dak. Nah, tu atas Tuhan nak husnul khatimah, tak husnul khatimah tu tah dia, tak ada kena kata dia kuasa. Nah, dia kuasa, dia aziz, dia hakim. Tak boleh kita nak tekan dia. Cuma hak kata wajib ni dengan sebab janji. Nah, contohnya tadi, kalau kita baca sayyidul istighfar, Nabi dia janji kata orang ni mati dengan iman. Jadi iman ni husnul khatimah. Nah, husnul khatimah. Kerana banyak setengah-setengah hadis Nabi sebut kata ada setengah-setengah orang, ada setengah-setengah golongan manusia buat amal apabila dekat nak mati. Kecek kalau kata dekat jarak dekat serta dah dekat nak mati, dia jatuh kufur wal iyadzabillah, jatuh kufur kepada Allah, maka dia ni suul khatimah. Nah, suul khatimah. Dua amal lama kini bah hujung jatuh jadi PA. Ni orang panggil PA tu kau tua. Ni wasai suul khatimah ni. Nah, nama kata zaman dulu mula Allah budak ni lah comel sungguh lah rajin. Bos dia ni jadi PA betul dah. Nah, hak ni orang panggil nak jadi suul khatimah. Patut ada dak hak Nabi dak cerita macam ni dak. Ada dak kita tengok dalam masyarakat. Kita tak usah tengok cucung ada bokong lah. Cucung pada masyarakat kita di sini ada dak orang sejujur PA ke hujung ni. Ada. Nabi dah sebut. Nah, ada dalam hadis juga sebut kata orang ni PA awal. Wa amal jahat, wa amal tak molek, pangai uduh. Akhir jatuh bawah hujung-hujung. Jadi molek dekat nak mati, nya berubah. Nama penlamba panggil. Nah, berubah sakit. Orang nama kata lo mujolah yang ni dia berubah. Cuba tengok. Nah, lepas tu kita jangan duduk kuasa kata amin. Nah, kita duduk semaya dah, jangan kita duduk kuasa kata kita ni aman. Aman ni mana selamat. Amin ni makna kata lepas. Nah, bahasa kata tak kena benda ni. Jangan kita duduk kuasa gitu. Kita kena taruh juga gobat. Nah, dia panggil kata kena taruh juga khauf, gobat hati. Nah, bimbangnya gobat juga. Nah, mancai tu mancai dah juga dah kita buat hamad dah, tapi bahasa gobat juga buat pelan ke hujung pada. Kerana hati kita manusia ni sepodang kayu duk siu dia ni. Nah, sepodang kayu duk siu dia ni tu jadi balik. Balik sudah tengok. Nah, bimbang hati kita.
Halawinya tetap hati kita. Jadi tetap hati ini setengah daripada tetap hati ini iaitu kita banyak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebut tu hari banyak. Sama ada kita sebut dengan lidah, kita ingat dengan hati. Ingat tu hari banyak. Dan kita buat amal ibadah khususnya solat jangan tinggal.